Okey. Kereta ni temperature naik lah. Pada dia santak sampai merah tu. So kita kena check sini. Kalau nak buka ni pakai ni. Pakai pelapik ni lah. Tidak nanti dia sembuh. Kita tengok dia punya hose ni ada pecah. Hose yang panjang ni. Hose yang panjang ni pecah Tapi kita boleh buat lah nanti Tengok saya buat. Saya potong balik dan sambung balik. Okay, kita buka tu tarik keluar. Okay kita potong. Tu pecah Kita potong yang pecah ni. Potong yang pecah. Ini tepi jalan ni. Emergency ni. Okey. Yang bocor tu ni. Pecah. So kita boleh masukkan balik tu. Kita masukkan balik dia. Dia masukkan balik. Dia yang 4 segi tu dia ni Okey dah. Nampak tak? Nampak. Saya nak buka ni. Dia bengkok sikit, tak apalah. Janji air tu dia tak keluar. Air ni air keruh sikit, tak apalah. Kita nak nanti kita buang. Air ni nanti kita buang. Ini emergency sebab tepi jalan. Okay, kita start Tadi apa tu dia dah turun dah. Meter dah turun dia naik balik. Naik balik. Okey. Dia nak hidup. Okey, siap Nanti kita ni boleh jalan. Nanti kita tukar dia punya hose yang terlipat tu, yang pecah tu. Dah okey dah. Okey, itu saja pengalaman saya di tepi jalan. Okey, sekarang
Sekarang kita dah dalam perjalanan. Kita tengok temperature ke. Kita back to normal lah. Balik. Kita kawal balik. Kalau macam mana pun hose tu kita kena tukar lah. Kena tukar. Kena salin dia punya air balik. Sebab air tu air emergency tu. Air parit tu kita ambil tu. Janji kita ni boleh bergerak. Okey lah. Alhamdulillah. Okey, bye bye. Kita jumpa di live video. Okey. Kita dah beli ni. Bypass hose. Dia sama lah dengan Proton, Wira ataupun Izwara. Harga dalam RM10. Tengok ya. Dia keras lah. Kalau ini dia dah lembut. Tu dia bush. Dia lembut. Okey, kita tukar tu tempat dia tu. Okey. Tukar. Buka air. Air turun dah. Air ada. Air turun dah. Tak kunci lah. Saya buka buang air lama tu. Air tu air parit tu yang lama ni. Jadi bersihkan dulu tak. Dia punya okey. Kita dah flashing air ni yang kotor semalam lah. Menggunakan air pipe tekanan tinggi lah. Selepas itu kita kosongkan tangki dengan blok rongga blok, kosongkan dengan air lah, air yang kotor semalam tu. Kita isi air mineral dan kita tambah coolant lah, tapi coolant tu tak ada lagi. Kita isi dengan air mineral, penuhkan, buang bubble. Lepas tu kita ni boleh jalan macam biasa. Sebenarnya saya sudah tukar dia punya pipe tu. Tu pipe dia, pipe U dia tu. Okey. Jadi dia saya dah bawa. Dia okey lah, dia balik macam biasa balik. Itu saja dapat saya kongsikan. Bye bye. Terima kasih.